Tahukah anda, dalam dunia Pokemon yang luas ini, bukan semua raksasa poket ditangkap di hutan belantara atau menetas secara semula jadi daripada telur. Ada beberapa Pokemon yang dicipta oleh tangan manusia sendiri dan dikategorikan secara rasmi sebagai artificial Pokemon. Kita ambil contoh Porygon. Pokemon ini asalnya hanyalah barisan kod komputer kompleks ciptaan pakar sains. Kalau Porygon tiba-tiba terkena virus komputer, adakah dia perlu makan ubat demam atau kita hanya perlu memasang presien antivirus yang baharu padanya? Selain itu, kita ada Mewtwo. Dia bukanlah Pokemon biasa yang boleh dipujuk dengan snack sedap. Mewtwo ialah hasil eksperimen sains manusia yang tamak dan akhirnya menjadi terlalu kuat lalu memberontak memusnahkan makmal. Memandangkan saintis di dunia Pokemon ini pantang duduk diam dan suka bereksperimen, agaknya apakah rekaan Pokemon yang akan mereka cipta pada masa hadapan? Kalau mereka betul-betul bijak, ciptalah Pokemon dalam bentuk kepingan wang ringgit yang boleh membiak. Bukankah bagus kalau begitu? Boleh juga kita semua tumpang hidup kaya raya tanpa perlu pening kepala mencari duit.